sekiranya ada buat prosedur kerana polips, prosedur sama seperti keguguran, selepas itu keluar darah, adakah itu haid? Sebelum itu telah non-stop period dan sudah kira 15 hari malam haid tambah 15 hari malam istihadah, boleh tak kira ini seperti nifas? Okey, kita tengok tadi kalau pencerahan daripada Irsyad Al-Fatwa dalam Pejabat Mufti punya Allahumma Somad website, sekiranya keguguran macam ni prosedur polips tu adakah disebabkan keguguran, kita akan check. Jika disebabkan keguguran janin ke ataupun anak masih tak jadi ke, kan ada darah yang keluar sebab janin, keguguran dan sebagainya, maka tu nak tanya tu, maksudnya prosedur tu buat sebab keguguran bayi ataupun janin ke ataupun rahim kosong je sebenarnya. Jadi kena check dengan doktor. Saya kurang pasti polips ni macam mana, tetapi kena check dekat situ sama ada dia ada janin ataupun tidak. Kalau prosedur tu because of keguguran janin, yes, kita boleh kira darah tu sebagai nifas. Tapi kalau contoh tak ada janin, tak ada keguguran, kita buat prosedur tapi keluar darah, maka kita keep benda ni sebagai nifas and istihadah, haid dan istihadah. Tengok kepada kebiasaan tarikh haid, tengok juga kepada kebiasaan contohlah kita kena kira lah 15 hari 15 malam itu dah kira haid, lepas tu istihadah. Okey.